感谢居港 Metropoli 新闻的各位观众们，仍然和本人 Fiana Huang。在居港清宝庙，庄严而热烈的气氛弥漫全场，信徒们共同庆祝保生大帝的圣诞。这位以无私施益救人闻名的医神，深受信徒敬仰。在居港市耍新布的清宝庙内，信徒们齐聚一堂，隆重庆祝保生大帝圣诞。这场活动自前一天傍晚便已拉开序幕，现场气氛庄严而热烈。庙宇负责人 Effendi 表示，这项庆典不仅是信徒们对保生大帝表达敬意的方式，也是传承中华文化的重要仪式。保生大帝又称为医神，在华人信仰中被视为主掌医疗与健康的神明。据传，他原是古代一位玄壶济世、医术高超的良医，以无私奉献、治病救人闻名，后因德行高尚，被百姓尊奉为神明，流传至今。保生大帝圣诞是表达感恩、祈求健康平安的重要节日，深受信徒重视。庆典系列活动从昨日傍晚开始，首先进行的是请神仪式。Kita hari ini memperingati ulang tahun dewa intinya Dewa Pusin Taiti, dewa utama di kelenteng Cingkobiu. Itu dewa apa itu, Kok? Dewa obat Taiti, dewa obat. Ya. Bisa dijelaskan kok apa aja rangkaian kegiatan di kelenteng ini, Kok? Oke, rangkaian kegiatannya kita dari kemarin sore udah mulai jam 5 kita ciapsin undang dewa. Terus semalam jam 12 kita melakukan cingking dan sembahyang tikong. Setelah itu pagi tadi jam 9 kita sembahyang culing. Nah, jam 12 tadi kita Sioksiu memberkati ulang tahun Dewa Pusin Taiti. Jam 3 ya tadi kokun. Setelah acara kokun ya kita ada mengadakan perjamuan untuk mengundang Andai Taulan. 随后依次举行敬天公与出灵等传统祭祀程序。今日中午则举行了庆典的核心仪式祝寿，信徒纷纷上香祈福，虔诚表达敬意。活动以下午3点时，在祭宾仪式以及与宾客共享的和谐筵席中圆满落幕。Lutfi Pal TV